Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita belajar algebra. Okey, seperti biasa, kita akan mulakan dengan asas dahulu. Okey, jadi asasnya apa? Tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah. Darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, jap. Okey, jadi kita buat apa? Buat soalan dulu. 3x sama dengan negatif 12. Okey, 3x ni apa? 3x ni ialah darab. Sebab apa? Sebab antara nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah ataupun tolak. Okey, jadi kita pindahkan 3 darab jadi bahagi. Okey, sini positif, bahagi ni pun positif juga. Okey, dia tak bertukar simbol. Okey, jadi dapatlah negatif 3 bahagi negatif 12 bahagi 3 dapatlah negatif 4. Okey, settle. Okey, yang ni pula contoh 3 tambah x sama dengan negatif 12. Okey. 3 tambah x. 3 tambah x ialah tambah. Dia tak macam ni. Tengok sini. Ini 3 tambah x. Ini 3x sahaja. Jadi ini tambah. Jadi nak cari nilai x, kena tinggalkan x ni seorang-seorang. Jadi pindahkan 3. 3 kan tambah. Tambah pindah jadi tolak. Macam ni. Jadi dapatlah negatif 12 ni kekal. Tolak 3. Jadi dapatlah x sama dengan negatif 15. Okey, settle. Okey, lepas tu pula ialah ini. X bahagi 3 sama dengan negatif 12. Okey, jadi kita nak cari nilai x, kita kena pindahkan 3 bawah. Okey, 3 ni ialah bahagi. Bahagi pindah jadi apa? Bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi dapatlah negatif 12 darab dengan 3. Jadi dapatlah negatif 12 darab 3 dapatlah negatif 36. Negatif 36. Jap, tak cantik. Negatif 36. Okey, settle. Okey, lepas tu yang ni pula negatif 3 tambah x sama dengan negatif 12. Okey, jadi negatif 3 tambah x. Okey, ni tengok ni. Negatif 3 jadi dia tolak. Tolak pindah jadi apa? Tolak pindah jadi tambah x sama dengan negatif 12. Negatif 3 pindah jadi tambah 3. Jadi dapatlah x sama dengan negatif 9. Okey, faham? Okey, settle. Okey, macam mana kalau dia dikepit oleh nombor, contohnya 5 sama dengan negatif 2 tambah y tambah 6. Okey, nak cari nilai y macam mana? Jadi kita pindahkan semua yang nombor yang ada lah. Jadi pindah ni dan pindah ini. Jangan lupa simbol tepi dia ni. Okey, jadi negatif 2 pindah jadi tambah. Positif 6 pindah jadi tolak. Sama dengan y. Jadi 5 tambah 2, 7. 7 tolak 6, 1. Okey, settle. Okey, baik. Kemudian macam mana kalau dia bergabung, contoh macam 6 sama dengan 2y tolak 4. Okey, ini apa? Ini kan darab, ini pula tolak. Jadi seperti biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindahlah tolaklah untuk kes ni. Pindah tolak dulu, jadi dapat 6. Tolak 4 pindah jadi tambah 4 sama dengan 2y. Okey, betul, selesaikan. 6 tambah 4 dapat 10. Lepas tu dapat 2y sama dengan 2y. Lepas tu pindahkan 2 pula. Sebab kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi sama dengan 10 bahagi 2. Darab pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah y sama dengan 5. Okey, 5. Jadi 5 sama y. Okey, settle. Okey, lepas itu kita buat yang ini pula. Contoh macam 2 per 5y sama dengan 6. Okey, jadi kita nak buat apa dulu yang ni? Okey, kalau atas ni ialah darab, bawah ni bahagi. Jadi saran cikgu ialah kita pindah bawah dahulu. Okey, settlekan bawah dahulu, dapatlah 2y sama dengan 6. 6 dapat bahagi pindah jadi darab. Okey, dapatlah 30. 2y. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Kita nak tinggalkan y ni seorang-seorang. Jadi kita pindah apa? Pindah 2. Jadi dapatlah y sama dengan 30 bahagi 2. Jadi dapatlah y sama dengan 15. Okey, settle. Okey, lepas tu kejap. Kita lagi.
Okay, settle. Lepas tu kita buat nombor lain pula. Okay, contoh macam mana kalau 3y per 2 tolak ni, tolak 1 sama dengan apa? Entah. Okay. Sama dengan 8. Okay. Baik. Jadi, seperti biasa, kita nak kena tahu tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dah? Kita pindah tambah tolak dululah. Okay, untuk kes ni ialah sini ialah darab bahagi. Dia ada serentak. Sebab atas ni darab, bawah ni bahagi. Ini pula tolak. Jadi kita pindah apa? Tolak dululah. Jadi pindah dapat apa? 3y per 2 sama dengan 8 tu kekal. Tolak 1 pindah jadi tambah 1. Okay, dapatlah 3y per 2, jangan lupa, sama dengan 8 tambah 1, 9. Okay, settle. Okay, lepas tu pindah 2 pula, sebab dia dekat bawah. Okay, pindah 2 ke atas, dapatlah 3y sama dengan 9. Bahagi pindah jadi darab. Ya, dapatlah 18. Sini masih 3y. Okay, lepas tu kita nak biarkan y ni sorang-sorang, kita kena pindah 3. Jadi dapatlah y sama dengan 18 per 3. Jadi 18 per 3 dapatlah 6. Guna je calculator. Okay, faham? Okay, settle. Okay, contoh lain. Okay, macam mana kalau dia berada dekat kat bahagian kanan, y ni kat kanan. Contohnya macam 2y per 5 tolak sini, tolak, lepas tu sini ada 2, sini pula ada 4 6. Okay, 6. Okay, sudah. Okay, jadi seperti biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Tambah tolak dulu. Okay, jadi ini apa dah? Okay, ingat bawa kita kumpulkan dengan simbol kiri dia sekali, simbol kiri. Sebab negatif ni milik hak 2y per 5. Okay, jadi sini ada darab, sini ada bahagi. Jadi sini pula apa? Sini tambah, sebab ni positif. Jadi pindah tambah tolak dulu, pindah ni dululah. Jadi kita dapat apa? 6. Tambah pindah jadi tolak. Okay, 6 tolak 2 dapat 4. Negatif 2y per 5. Negatif ni. Okay, lepas tu kita pindah apa pula? Okay, kita pindah nombor bawah lah 5. Tapi jangan lupa bawa sekali dengan negatif. Pindah. Jadi dapatlah 4 darab negatif 5. Ingat, darab bahagi dia punya simbol tak bertukar. Okay, jadi dapatlah 4 darab negatif 5 dapatlah negatif 20. Okay, lepas tu kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Pindahlah 2. Dia dapatlah negatif 20 bahagi 2. Jadi guna calculator dapatlah negatif 10. Okay, faham? Okay, settle. Okay, lepas tu kita buat soalan mana lagi? Sekejap, apa lagi soalan yang ada? Okay, macam mana kalau 5y per 2. Lepas tu sini ialah tambah 3. Lepas tu sini pula sama dengan sama dengan 7. Sekejap. Okay, sama dengan 7. Sekejap, sama dengan kita lah sama 7 je lah. Okay, baik. Lepas tu kita nak buat apa sekarang ni? Okay, seperti biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita buat apa dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Okay, jadi ini kan darab dengan bahagi. Okay, ini pula tambah. Okay, jadi kita pindah tambah tolak dahulu. Okay, jadi pindah tambah jadi 7 tambah 3 pindah jadi tolak 3. 5y per 2. 7 tolak 3 dapat 4. 5y per 2. Okay, lepas tu pindah apa? Pindah bawah dahulu. Okay, pindah bawah dahulu, pindah ni atas. Okay, dapatlah 4 darab 2. Jadi 4 darab 2 dapatlah 8. Okay, lepas tu kita pindah apa? Kita pindah 5 ni. Okay, 5 kan darab pindah jadi bahagi. Okay, inilah jawapan dia. Jawapan dia dalam keadaan bahagi. Dalam keadaan bahagi lah. Dalam keadaan pecahan macam ni. Okay. Okay, tapi boleh je kalau nak dapatkan jawapan dalam bentuk perpuluhan.
Tapi cikgu tak ada pula kalkulator sekarang ni. Nak macam ni pun boleh kekal juga. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, kita saja untuk kelas kita ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ciao.